Hello semua, selamat datang ke Mari Main Sama-Sama Permainan Kanak-Kanak. Saya dah janji yang saya nak cuba dengan awak set sabun dan S kreatif ni. Ni set dia dan barang-barang yang ada dalam set ni. Untuk tu juga kita perlukan pinggan, satu pisau, satu gelas. Mula-mula saya potong sikit dari sabun ni. Keras juga, kena potong dalam sikit. Elok juga kalau kita keluarkan semua sabun ni dulu. Lepas tu baru potong. Saya ambil sikit lagi. Macam tu. Lepas tu saya letak dalam gelas. Sebelum tu kita kena masukkan dia dalam microwave untuk 20 saat sampai dia cair. Tunggu dan tengok supaya tak terlama sangat. Kalau lepas 20 saat tak cair, tambah lagi 10 saat. Okey, dah menjadi. Betul-betul 20 saat. Awak nampak sabun ni dah jadi cair. Sekarang kita letak warna pula. Sebelum tu saya goncang dulu warna ni. Lepas tu buka botol dia. Lepas tu saya guna pipet untuk keluarkan sikit warna merah. Saya dah masukkan antara 1.5 mm. Lepas tu saya masukkan dalam sabun tadi. Kacau semua. Awak boleh nampak sabun ni dah tukar jadi macam merah jambu sikit. Sekarang kita letak glitter sikit. Kacau lagi. Awak boleh nampak kat sini merah jambu dengan sikit-sikit glitter. Sini saya ada bentuk-bentuk dia. Saya kena tuang je cecair ni dalam bentuk dia. Kita boleh letak penuh atau separuh je. Lepas tu tambah warna lain pula nanti. Hati ni saya nak buat warna merah. Macam ni. Kat sini saya letak merah sikit je. Nanti saya nak campur biru pula. Saya ada lagi sikit lebih. Sekarang cecair saya dah kosong. Awak boleh tengok kat sini. Bunga ni merah. Kumbang ni merah penuh. Hati ni pun penuh. Yang dua ni saya buat separuh je. Kat sini kita boleh tambah lagi cecair. Sekarang saya nak buat lagi macam tadi tapi dengan warna biru pula.
Saya dah potong sabun sikit lagi, letak dalam gelas, lepas tu panaskan dalam microwave untuk 20 saat. Sekarang saya ada sabun cecair Luxina ni. Kita boleh juga guna yang Luxina ni. Cantik juga. Saya nak letak sikit Luxina kat bunga ni. Lepas tu ada lagi banyak cara lain. Saya nak tambah biru sikit. Dah masuk biru dalam gelas. Pipet saya ni nampak macam dah tersekat sikit dari sabun yang tadi. Saya kena bersihkan dulu. Sebab tu saya letak sikit je dengan kacau sikit. Saya tak letak glitter kali ni. Saya nak tuang je kat sotong ni tanpa glitter. Sekarang saya ada lagi satu idea. Sebelum tu saya tuang biru sikit kat ikan ni pula. Lepas tu saya nak tambah merah sikit supaya kita boleh kacau jadi ungu pula. Saya kacau lagi macam tadi. Awak boleh nampak yang dia dah tukar jadi ungu. Saya nak tambah glitter sikit macam tadi. Terbanyak pula. Tapi sebenarnya kita tak akan pernah cukup glitter. Saya nak campur untuk penuhkan kat sini. Wah, cantik lah. Sekarang saya perasan yang saya ambil sabun tak cukup. Tak ada masalah. Ambil lagi sikit sabun, letak 20 saat dalam microwave. Lepas tu kita boleh isi bentuk yang terakhir ni. Bila semua bentuk dah isi, kita kena tunggu je dalam 1 jam. Hasilnya akan kita nampak nanti. Okey, saya dah tunggu 1 jam. Sekarang sabun ni dah siap. Kita boleh nampak yang dia dah keras. Sekarang saya nak keluarkan dia dari bentuk. Saya terbalikkan papan ni dulu. Lepas tu saya tekan dari belakang. Sabun pertama dah keluar pun. Ni kita ada bunga yang cantik. Guna pisau kita boleh potong sikit yang terkeluar ni untuk betulkan bentuk dia. Macam tu sabun cantik ni dah siap. Boleh buat jadi hadiah atau guna untuk hiasan dalam bilik air. Ni sabun yang pertama yang bentuk bunga. Sekarang saya dah keluarkan semua. Ni sabun kita. Saya rasa dia cantik sangat. Ni bentuk ikan. Ni bunga. Hati. Ni bentuk babi. Ni sabun dengan matahari atau bunga kat atas. Sotong ni pun menjadi cantik. Saya tak letak glitter kat dalam. Dia nampak betul-betul Luxina. Bunga ni saya dah tunjuk tadi. Ni bentuk kumbang. Air sekali yang ni. Saya rasa semua jadi dengan cantik. Awak boleh tulis kat komen sabun mana awak paling suka. Ataupun awak pernah buat sabun sebelum ni. Ataupun awak ada pengalaman buat sabun. Saya seronok buat benda ni. Set yang hebat.
hasil yang hebat. Kalau awak suka, boleh like video ni. Tulislah sabun mana yang awak paling suka. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.